Stainless steel sink strainer ada pelbagai saiz. Sebelum beli, ukur dulu saiz waist dekat sinki, sama ada sinki toilet ataupun sinki dapur. Sink strainer, penapis untuk lubang sinki ataupun penapis untuk sink waist tu. Kalau untuk dapur biasa besar sikit, kalau untuk toilet punya sinki kecil sikit. So sebelum beli, ukur dulu. Macam saya dah ukur, saya ambil yang 11.5 cm lah. Okay, macam ni rupa dia, packaging dia. Longjing, mungkin brand dia kot. Okay, nak buka, saya lock je. Full board system strainer, made in China. Okay, belakang macam ni, the size dia, tak pernah ditukur. Garbage strainer. Okay, ni rupa produk dia. Katanya stainless steel, sepatutnya tak karat lah. Okay, lubang halus dia macam tu. Kira biji cabai semua boleh tapis ni, boleh kecil. Okay, rambut-rambut semua, sisa makanan semua boleh tapis. Okay, atas dia lebih kurang 11 lah, 11 cm. Okay, kedalaman dia, tebal dia lebih kurang 2 cm lah, lebih kurang 2 cm. Okay, yang side sini, ini yang side luar ke sini lebih kurang 8 lah. Okay, side dalam yang kecil sikit lebih kurang 6.5. Okay, nanti kita test pasang kat sinki. Finishing dia okey, tak ada tajam. Okay lah, tak luka tangan. Okay, pandangan dekat lah. Kedalaman macam tu. Okay, sebelum ni saya pakai tapis jenis ni. So dah beli ni. Okay lah, boleh lah. Dia ada space sikit sebab benda ni agak tebal compare ke dalaman ni. Tapi boleh je pakai macam tu. Nanti sisa-sisa makanan semua dah tapis, angkat macam tu, ketuk-ketuk, buang untuk sampah. Macam tu. Okay, ni barangan dekat lah.